Doktor, kita dah start. Kita akan play video UTM dulu. Okay. The world as we know it has evolved rapidly, and we constantly ask ourselves, how can we overcome the arduous challenges affecting humanity and the future? In UTM, these questions become the catalyst that transcends us forward. We answer them by igniting and fostering creative and innovative minds through academics and research. Science, technology, and engineering become the foundation of everything we do. Our students are encouraged to question beyond the norm, and learning goes beyond the campus walls. With a campus experience like no other, UTM provides students with an inclusive and supportive community where they are empowered to create, innovate, and become citizens that uphold our core values of integrity, synergy, excellence, and sustainability. More than a higher learning institution, UTM is the nexus that provides innovative solutions for industries and communities. Our research and innovation are designed with an end in mind, working collectively with partners to create value-added solutions for the betterment of humanity. This is carried out through our unique translational research and technology transfer programs. We know that for a nation to thrive, its ability to innovate is vital. Here at UTM, innovation is at the forefront where new opportunities are created. Our global presence comprises more than 100 nations through various collaborations, and our alumni have become agents of change and notable leaders locally and abroad. At University Technology Malaysia, we pride ourselves in the questions we seek answers to. For our existence is to solve problems by innovating solutions for a better future through science, technology, and engineering. In the name of God, for mankind. Kerana Tuhan untuk manusia. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Selamat datang ke Bicara Alumni siri kelima tahun 2025 yang dianjurkan oleh Pusat UTM Alumni. Saya Nur Amira binti Mak Khalid, selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama anda untuk mendengar satu perkongsian yang menarik daripada alumni UTM. Alumni UTM yang terpilih pada sesi kali ini adalah Dr. Ruzimi bin Mohamed,
dengan perkongsian yang bertajuk Kelangsungan Hidup dan Accessibility OKU di Kampus. Bersyukur kita kehadrat ilahi pada hari ini dapat kita bersama-sama untuk menjayakan sesi bicara pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program ini diajukan oleh Pusat UTM Alumni untuk merancangkan aktiviti pada tahun ini. Selain itu, sesi bicara alumni ini juga diadakan secara bersiri dan berperanan untuk menginspirasikan masyarakat konvensional sekaligus memperluaskan horizon pemikiran para pelajar, staf dan alumni melalui sesi perkongsian daripada barisan tokoh-tokoh hebat yang terdiri daripada alumni UTM. Orang kata, tak kenal maka tak cerita. Justeru, sebelum memulakan sesi bicara alumni, jadi izinkan saya untuk merungkai sedikit biodata penceramah jemputan kita pada hari ini. Dr. Ruzimi Mohammed dilahirkan pada tahun 1985 di Hospital University Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan, merupakan seorang tokoh inspirasi yang telah mengatasi pelbagai cabaran fizikal untuk mencapai kejayaan luar biasa. Beliau dilahirkan tanpa kedua-dua kaki dan hanya mempunyai tangan kiri yang tidak sempurna. Namun, kekurangan ini tidak menghalangnya daripada mengajar pendidikan tertinggi dan menjadi contoh teladan kepada ramai. Sejak kecil, Dr. Ruzimi telah menunjukkan minat yang mendalam dalam bidang akademik. Keazaman dan semangatnya membawanya melanjutkan pelajaran sehingga memperoleh ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang sains komputer dari Universiti Teknologi Malaysia pada Mei 2019. Sepanjang perjalanan akademiknya, beliau sentiasa berusaha mengatasi cabaran fizikal dan membuktikan bahawa kekurangan bukanlah halangan untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, kita menjemput Dr. Ruzimi untuk masuk. Okey, terima kasih Puan. Apa khabar Doktor? Dah sihat? Alhamdulillah. Puan sihat Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum memulakan sesi bicara kita pada hari ini, amatlah berbesar hati jikalau para hadirin ingin mengajukan sebarang soalan dengan meninggalkan soalan di ruangan komentar. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Ruzimi untuk memulakan sesi perkongsiannya. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sanjungan bangsa dan juga salam badani. Apa khabar para penonton sekalian? Saya mengharapkan dan mendoakan anda semua agar sihat, sejahtera dan bahagia sentiasa insya-Allah. Okey, so pertama kalinya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada Pusat UTM Alumni kerana sudi menjemput saya untuk sesi yang kelima ini untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan diri saya dan juga tajuk yang diberikanlah. Saya ucapkan semoga perkongsian saya pada hari ini dapatlah memberi sedikit sebanyak manfaat kepada para penonton sekalian. Okey. So saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak UTM khasnya selaku pihak penganjur dan juga pihak universiti kerana telah banyak orang kata memberikan kehidupan kepada saya. So inilah cerita saya dan untuk itu saya mohon izin untuk share saya punya konten skrin saya. Okey. Okey, so alhamdulillah tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kelangsungan hidup dan accessibility OKU di kampus. Okey, so sebelum kita pergi lebih jauh pada cerita saya nak memperkenalkan diri saya lebih dahululah. Orang kata tak kenal maka tak cinta, seperti mana yang dah diceritakan sedikit oleh Pak Puan Moderator kita tadi. Okey, alhamdulillah saya Ruzimi bin Mohammed alias Mahmud, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Okey, boleh panggil saya Mi, Jimmy, nak panggil saya Jimmy Asmara pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi itulah tadi pasal umur saya tu dah bocor. Puan Moderator dah beritahu saya lahir 1985. Saya baru je nak cakap saya umur 25 baru. Okey. Okey. So saya alhamdulillah saya dilahirkan berstatus sebagai seorang OKU fizikal sejak lahir. Okey, tiada tangan kiri. Okey, kalau boleh nampak inilah tangan kiri saya dan tiada kedua belah kaki. Kaki saya ni sampai peha saja. Tak ada kepala lutut. Jadi kalau ada orang yang nak ejek saya, cakap saya ni
bodoh otak letak kat lutut, tak boleh lah, saya mohon maaf lah, memang tak boleh nak letak. Okey, so alhamdulillah, saya sekarang pengasas kepada Ozel Service, Ozel Services. Kita fokus dalam bidang IT, buat web, sistem development, mobile application, dan juga sekarang saya buat part time sebagai trainer untuk mengajar AI lah. Alhamdulillah, saya masih lagi bujang 3, dan saya alhamdulillah, saya adalah dengan bangganya ingin menyatakan bahawa saya adalah alumni UTM daripada diploma sehingga PhD. Alhamdulillah. Kalau nak tengok gambar saya waktu kecil, itulah gambarnya. So nampak tersisi daripada waktu kecil dengan yang dah grad PhD lah. Okay. Next, alhamdulillah, berdasarkan topik yang diberikan dan juga perbincangan pihak pengajar sebelum ni, ada 2 part yang paling utama lah. Cerita dan pengalaman saya, diri saya sendiri, dan juga isu accessibility OKU di kampus. Dan kemudiannya saya akan menutup dengan sedikit harapan lah. Okey. So sebelum saya cerita berkaitan dengan UTM, saya share sedikit berkaitan dengan pendidikan saya dulu. So alhamdulillah, saya mendapat pendidikan awal mengenai ABC 1, 2, 3 dan juga Alif Bata di Tadika Pasti Al-Kamariyah di Kota Baru, Kelantan. Saya masuk ke Sekolah Rendah Kebangsaan Tengku Indra Petra, Jalan Wakaf Mek Zainab, Kota Baru, Kelantan. Kemudian di tingkatan 1 sampai 5 saya berada di SMK Kota Baru. After selepas di SMK Kota Baru, barulah saya masuk ke UTM KL, UTM Kuala Lumpur City Campus. Waktu tu dia dah pun dapat pengiktirafan City Campus. Kalau lokasinya berada di Jalan Semarak lah. Okay, so waktu itu saya mula diterima di UTM KL untuk ambil bidang Diploma Sains Komputer Multimedia. Kemudian saya buat degree lah, saya buat degree di UTMJB, yang mana saya ambil sarjana muda Sains Komputer, Pengurusan Sistem Maklumat as a majoring. Saya sambung lagi di sarjana Sains Keusahawan Teknologi Maklumat, dan alhamdulillah saya graduate PhD saya pada pada April 2019 dalam PhD Sains Komputer. So boleh dikatakan daripada diploma sampai PhD ni memang DNA UTM lah. Tak ada DNA lain dah campur dengan diri saya ni. Kalau dari pihak universiti memang UTM lah. Satu-satunya universiti saya, alhamdulillah. So bercakap tentang pengalaman ni, sewaktu saya mula menerima jawapan daripada UPU, kita diterima masuk ke UTM KL pada waktu itu untuk sambung pengajian dalam bidang Diploma Sains Komputer Multimedia. Yes, semua orang happy lah. Saya pun happy, maklumlah siapa yang tak gembira dapat masuk UTM kan. Cuma waktu itu ada seorang insan yang bersedih, iaitu arwah mak saya lah. Arwah mak saya dia menangis, sebab maklumlah daripada kecil, daripada lahir sampai sekarang dia yang jaga saya. So pada waktu tersebut saya bakal meninggalkan dia. Saya tak dapat lihat dia, dia tak dapat lihat saya, dia tak dapat nak jaga saya. So dia bimbang sebenarnya. Dia bimbang, tapi itulah orang kata rezeki untuk belajar ni kalau boleh janganlah ditolak. So apatah lagi yang menawarkan pengajian kepada saya ini UTM. Walaupun pada waktu itu kawan-kawan saya cakap UTM ni Universiti Tendang Menendang. Itu nama popular UTM lah. Orang lama-lama dia tahu lah. Universiti Tendang Menendang. Okay. So kita cuba, kita sahut cabaran, masuk ke UTM. Pada awal-awal masuk ke UTM tu, basically saya ditempatkan di kolej kedua. Kolej kedua. Sewaktu orientasi. Saya masih ingat lagi waktu orientasi saya tu salah satu penceramah yang dijemput adalah pihak MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu dia punya presiden adalah kita panggil dia sebagai Abang Saha. Sekarang dah jadi menteri dah, dah jadi Timbalan Menteri dah, dah ada YB dah sekarang. YB Datuk Saha. Yang mana dia pun ada kembar dia, Encik Syahril. Sekarang seingat saya dia dah tengah buat PhD. So moga-moga
kedua-duanya cemerlang lah insya-Allah. So saya masih ingat pada waktu itu diploma itu Abang Saham menceritakan tentang kenapa Malaysia waktu itu ada sedikit konfrontasi untuk berebut pulau, dua pulau, Pulau Sepadan dengan Pulau Batu Putih. Saya masih ingat lagi konteks ceramah dia. Kemudian Alhamdulillah habis orientasi tu saya ditempatkan di kolej pertama. So saya duduk dalam lah. So saya duduk dalam. Kemudian saya ada Alhamdulillah dapat bantuan seorang roommate. Saya namakan sebagai Encik Azrul. Encik Azrul Mas'ud. So dia lah yang banyak membantu saya. Pergerakan saya pada waktu itu di kampus menggunakan kursi roda manual. So beliau lah yang bantu saya pagi-pagi. Jadi roommate saya, dia tolak saya, bantu saya pergi ke kampus, pergi ke kuliah, pergi ke tanda, kafe dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, pada tahun kedua, pihak UTM mengusahakan untuk dapatkan sebuah kursi roda elektrik untuk saya. So Alhamdulillah pada tahun kedua itu juga, saya mohon untuk tinggal seorang diri, tiada roommate. Memang itu orang kata permohonan saya sendiri pada pihak kolej pada waktu itu untuk berada di bilik yang berasingan, untuk berada di bilik seorang diri. So kawan saya itu dia dah dipindahkan ke kolej yang kedua dan memula daripada itu saya mula lebih berdikari dengan menggunakan kursi roda elektrik lah. So menggunakan kursi roda elektrik itu Alhamdulillah sangat-sangat memudahkan pergerakan saya nak pergi ke kuliah, nak pergi ke kafe dan mana-mana kawasan di sekitar kampus. Di sekitar kampus itu juga pada awal-awalnya ada sebahagian tempat yang saya boleh kata sebagai mesra OKU, tetapi ada sebahagiannya saya boleh kata tak berapa mesra OKU lah pada waktu itu. Walau bagaimanapun saya melihat perubahan semakin banyak berlaku di UTM KL pada waktu itu, especially pihak UTM telah menambah bilangan RAM, membuat laluan OKU. Kemudian last kali saya ingat saya singgah di UTM pada tahun 2017 tak silap saya. Alhamdulillah dah ada masjid baru dah. First time saya jejak masjid baru UTM. Dulu kalau masjid tu, kalau siapa yang lama di UTM KL, dia akan tahu lah itu masjid hijau, masjid kayu. So sekarang dah ada masjid baru dah. Sangat baik, sangat cantik dan sangat mesra OKU, Alhamdulillah. Kemudian 3 tahun saya belajar di UTM KL, Alhamdulillah. Saya konvo diploma, tetapi majlis convocation kesemuanya dibuat di Dewan Sultan Iskandar UTM JB. So kita pergilah ya, family saya datang semua untuk melihat saya menerima convocation tersebut, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan para penonton, kawan-kawan sekalian, bidang sains komputer ini adalah bidang pilihan yang ketiga. Okey, bidang yang pertama saya ambil architecture sebenarnya. Maklumlah, saya rasa saya ni boleh melukis. So saya ingatkan bidang architecture itu adalah satu bidang yang sesuai dengan saya. So sains komputer ni pilihan yang ketiga yang saya dapat. So bila saya fikir balik, renung balik, ya, orang kata kita hanya merancang, tetapi perancang Allah yang Maha Esa itulah sebaik-baik perancang. Bila saya bertanya pada kawan-kawan saya yang belajar dalam bidang architecture, mereka pun mengatakan sains komputer lebih sesuai dengan saya sebab architecture bukan hanya berada di studio, tetapi dia juga perlu banyak bergerak pergi ke site. So mungkin pembelajaran di site itu akan sedikit menyukarkan saya. So ialah barulah saya yakin bahawasanya perancang Allah itu adalah perancang yang terbaik. Belajar sains komputer ni biasanya duduk dalam rumah je lah, duduk kat bilik ataupun pergi makmal komputer je. Tak pergi jauh pun, tak keluar pergi mana-mana sangat pun. So basically ini lebih sesuai untuk saya lah, hanya sekadar duduk depan meja, ada komputer, ada internet, dah settle. So Alhamdulillah, saya rasa saya diberikan peluang untuk belajar dalam bidang yang sangat sesuai dengan diri saya, Alhamdulillah. Kemudian bila kita dah sambung degree di UTM tu, di UTM JB,
Alhamdulillah, saya merasakan diri saya lebih banyak berdikari berbanding dengan diploma dulu. Okey, yang mana waktu diploma dulu walaupun saya ada kursi roda elektrik dah boleh bergerak, saya tak berapa nak aktif sangat. Tetapi di degree saya boleh kata saya seorang yang aktif. Waktu degree tu saya banyak menyertai program-program anjuran college dan juga anjuran fakulti itu sendirilah. Waktu itu waktu first year tu banyak join saja. As a peserta lah, orang kata sekadar memeriahkan suasana. Sekadar menambahkan bilangan penonton. Okey, tetapi bila masuk tahun kedua, saya mula menjadi sebahagian daripada organizer, sebahagian daripada tim pelaksana dan sebahagian daripada inilah pihak yang melaksanakan program-program dalam UTM. So alhamdulillah dengan sedikit sebanyak pengalaman tersebut, saya menjadi usahawan. So saya menjadi usahawan. So waktu tepat dan cerita yang betul tentang usahawan ni adalah apabila saya tamat degree, saya ambil bidang sarjana sains keusahawanan teknologi maklumat. So dalam pengajian tersebut, pensyarah kami mengatakan kami semua wajib mempunyai satu syarikat at least. At least ada satu syarikat dan ada satu perniagaan. Okey, so daripada situ saya menubuhkan sebuah syarikat saya iaitu Immigrative Solution pada waktu tahun 2010. So pada waktu tahun 2010 tu saya banyak melaksanakan perniagaan berbentuk event management. So banyaklah, alhamdulillah, saya kira pihak UTM juga adalah salah satu pihak yang sangat banyak orang kata mengembangkan perniagaan diri saya. Okey, yang mana pada waktu itu kita banyak diberikan peluang pada oleh UTM untuk menganjurkan program-program dalam UTM. Okey, yang paling saya hargai adalah diberi peluang untuk mengajukan program Festival Convocation. Sebuah program yang saya kira sebuah program yang besar, melibatkan ramai pihak, melibatkan penjual, melibatkan jemputan artis dan juga agamawan dan lain-lain macam aktiviti lagi yang ada dalam Festival Convocation. So daripada situlah company saya alhamdulillah daripada zero lah, saya boleh kata alhamdulillah daripada zero. So ini sangatlah berkembang pada waktu itu, alhamdulillah. Kemudian kejayaan saya sebagai seorang businessman ni, seorang usahawan ni, saya sambung lagi pada waktu saya buat PhD. Saya buat PhD di UTM juga dalam bidang sains komputer, dan pada masa yang sama saya berniaga. Cuma pada saya sesi dalam proses saya menyiapkan PhD saya tu, saya take time lah sikit. Saya take time. Sebab apa? Sebab saya berniaga. Saya banyak kata main-main lah. So harap para pelajar yang dengar sesi ni jangan main-main lah seperti saya. Saya waktu itu dah mula nampak duit. Kita dah mula nampak duit. Manusia ni bila dia nampak duit, fokus dia terganggu. Fokusnya terganggu. So fokus saya ke arah pengajar PhD pada waktu itu agak delay. Kemudian sampailah pada bulan Mei 2015. Bulan Mei 2015 saya dirisik. Saya dirisik, ada wanita yang berkenan dengan saya. Itulah, tak sangka rupa tak berapa handsome ni, tangan tak ada, kaki tak ada yang berkenan rupanya, alhamdulillah. So para lelaki, pelajar-pelajar lelaki mahu pencawa, mahu penonton yang rupa tak berapa handsome tu jangan putus asa lah. Okay. So waktu saya dirisik itu ada orang tengah lah, ada orang tengah yang datang mesej saya. Dia kata ada orang berkenan dengan saya dan alhamdulillah sesi taklum dilakukan di rumah orang tengah tersebut. Kemudian perbincangan antar keluarga dilakukan di Pantai Cahaya Bulan. Di Pantai Cahaya Bulan.
Kemudian persetujuan dicapai yang mana saya kena habis PhD dulu baru boleh kahwin. So waktu itu saya rasa asyik macam lambat dah lagi kan. Tapi trust me, after perbincangan family, barulah saya bersungguh-sungguh buat PhD. Masa tu saya dah mula tinggalkan saya punya bisnes lah. Dah tak ambil pok sangat lah berkaitan dengan nak buat event ke apa ke. Saya mula fokus pada penulisan saya lah. Orang kata baru ada push factor. Kalau lambat siap, lambatlah kahwinnya. Okay. So daripada situ kita tak apalah. Kita percepatkanlah PhD kita ni. So Alhamdulillah dalam 2017 2 tahun selepas tu saya 2 tahun saya fokus. 2017 saya submit dan 2018 saya viva, kemudian buat correction dan Alhamdulillah pada tanggal 29 April 2019 saya convo PhD. So Alhamdulillah. So sekarang Alhamdulillah tamat saja daripada pengajian PhD, saya masih lagi berniaga dan itulah syarikat saya yang terkini, Oza Services, yang seperti saya mention tadi. So overallnya apa saya boleh nyatakan adalah saya Alhamdulillah adalah antara OKU yang banyak menerima cabaran dan juga saya kata sebagai sedikit obstacle, halangan dalam pengajian saya di UTM. Di UTM dulu sewaktu saya menggunakan kursi roda elektrik daripada blok kolej saya KTDI, Kolej Tun Dr. Ismail ke Fakulti Sains Komputer N28, saya menggunakan laluan utama. Maklum dah tak ada shortcut dah, mana ada jalan shortcut lain. Ada satu shortcut, ada jambatan, tapi jambatan tu tak accessible untuk saya lah. So basically saya menggunakan kursi roda elektrik lah untuk pergerakan saya daripada kolej ke fakulti melalui jalan besar. Okey. Bila kita melalui jalan besar ni, memang saya berada kat tepi sekali lah. Maklum dah, sehari dua ni viral dengan kes penunggang basikal. Penunggang basikal, dia bawa basikal dia kat lane tengah. Bila lori datang, dia marah lori tu pula. So saya ambil pengajaran, kita dah amalkan lama dahulu. Memang saya berada kat tepi je, kat tepi jalan je. So Alhamdulillah 2 tahun saya ambil degree menggunakan kursus tersebut. Banyaklah orang kata antara cabarannya. Yang mana salah satunya bila cuaca hujan. Bila cuaca hujan, memang tak nak memang basah lah saya. Tak boleh buat apa. Tangan sebelah ni control electric wheelchair. So bila hujan memang tak boleh nak buat apa. Hujan tu, kalau sekiranya hujan saya on the way balik dari fakulti ke kolej, tak apa. Sebab bila dah sampai di kolej, bila dah sampai kat bilik asrama, saya boleh tukar baju. Tetapi cabaran utama adalah bila dari kolej ke fakulti dan hujan. So nak tak nak memang saya nak basah kuyup masuk ke fakulti keadaan basah. Memang tak boleh nak buat apa. Masuk kuliah pun, masuk kelas pun dekat keadaan basah macam tu lah. Takkan tak nak masuk kelas. Datang dah basah, memang dah basah lah. Tak masuk kelas pun basah, masuk kelas pun basah. So baik masuk kelas. So masuk kelas keadaan basah macam tu lah. Tapi Alhamdulillah lah, saya kira kawan-kawan, para pensyarah di UTM, para pensyarah saya, especially di fakulti saya, sangat-sangat membantu, sangat-sangat supportive lah. Saya kira mereka banyak membantu saya walaupun keadaan yang basah macam tu. Okey je, tak ada masalah. Ada yang tawarkan baju, ada kawan tawarkan baju, minta boleh saya bertukar baju lebih dahulu di tandas dan sebagainya lah. Dan satu perkara yang saya suka berkaitan dengan fakulti saya ni adalah fakulti saya mesra OKU. Kita ada tandas OKU. Kita ada lift. So tak ada masalah untuk saya berada di mana-mana kawasan dalam seluruh fakulti saya, tak ada masalah. Saya boleh pergi mana-mana saja. Alhamdulillah. So itu waktu degree saya menggunakan kursi elektrik. Awal-awalnya adalah
saya bergerak menggunakan kursi roda tetapi dibantu oleh kelab penyayang. Saya tak pasti sama ada hari ini masih wujud lagi ataupun tidak kelab penyayang. So melalui kelab penyayang, awal-awal tu kursi roda elektrik tak ada lagi. Masih belum dibeli lagi oleh pihak UTM. So awal-awal tu pihak kelab penyayang yang banyak bantu saya. Pagi-pagi datang ambil saya dengan kereta, dihantar saya ke fakulti dan orang student yang bantu saya itu pun satu fakulti dengan saya lah. Alhamdulillah, saya banyak terhutang budi pada pihak kelab penyayang kerana sudi menguruskan kehidupan saya pada awal-awal saya masuk degree dulu. Okay, kemudian bila dah dapat kursi roda elektrik tu, Alhamdulillah lah, selesailah segalanya. Saya dah boleh bergerak sendiri dah. Okay, so antara cabaran utama saya adalah pergerakan lah. Itu yang pertama daripada kolej ke fakulti. Kemudian cabaran yang kedua adalah pergerakan saya yang lebih jauh daripada fakulti. Contohnya saya daripada kolej, daripada asrama saya nak pergi ke pejabat HEP, nak pergi ke masjid UTM, nak pergi ke library. So yang itu memang ada sedikit problem. Sebab saya tak yakin kursi roda saya mampu bertahan sampai ataupun tidak ke tempat-tempat tersebut. So basically, bila saya nak pergi ke masjid UTM ke, saya nak pergi ke pejabat HCP ke apa ke, saya minta pertolongan kawan lah. Yang ini saya kira saya banyak terhutang budi pada semua sahabat-sahabat saya yang banyak bantu saya. Biasanya saya naik kereta mereka, tumpang mereka, mereka bawa saya ke mana-mana tempat yang saya nak pergi, HCP ke, masjid ke apa ke, dan mereka bantu tolak saya. Mereka bantu tolak saya. So, Alhamdulillah saya boleh kata kehidupan saya di kampus banyak dibantu oleh pihak universiti sendiri dan juga kawan-kawan. Tanpa mereka ni saya rasa mungkin saya tak habis belajar lah kot. Mungkin saya tak habis belajar. So Alhamdulillah lah, itu antara cabaran-cabaran saya yang berkaitan dengan pergerakan saya lah. Dari segi belajar, Alhamdulillah tak ada masalah. Walaupun saya pun malu nak mengaku saya bukan pelajar yang cemerlang. Pointer pun taklah tinggi sangat. Okay. Tapi Alhamdulillah saya masih boleh belajar dengan baik. Pensyarah semua baik. Even sejak daripada diploma dulu pun memang pensyarah sangat baik. Saya share sedikit, saya flashback sedikit berkaitan dengan zaman diploma saya. Okay. Zaman diploma saya, makmal komputer di blok V. Di blok V. So, maknanya yang student yang dah pernah berada di UTMK, dia tahulah. Blok V ni antara blok yang lama. Blok-blok pensyarah. Dan makmal saya di tingkat 3. So, apa yang saya buat masa tu? So, kita pergilah dengan kursi roda elektrik. Pergi dengan kursi roda elektrik. Apa macam sampai saya parking kursi roda elektrik tu kat tepi tangga dan saya turun daripada wheelchair, saya turun naik tangga sendiri dengan pikul satu beg laptop. Kalau ada kawan yang kebetulan nak naik sekali, saya minta bantuan kawan lah untuk tolong angkatkan beg laptop saya. Tapi kalau tak ada, memang seorang diri je lah. So naik satu tingkat ke satu tingkat, naik satu tingkat ke satu tingkat. Sampai tingkat 3 memang saya dah penat, memang saya berpeluh. Maklumlah, keseluruhan badan saya hanya ditampung oleh sebelah tangan. Okey, saya bergerak, orang kata dengan istilah mengesok. Mengesok saya menggunakan sebelah tangan ni lah. Inilah tangan saya untuk makan, inilah tangan saya untuk mandi, inilah tangan saya untuk bergerak berjalan. So bila naik ke tingkat 3 tu memang penat lah. So biasanya saya berhenti sekejap. Dah sampai tingkat 3, kena jalan lagi. Kena jalan-jalan baru masuk makmal. Dan bagusnya pensyarah-pensyarah saya pada waktu itu, bila mereka melihat saya sampai dekat keadaan yang berpeluh dan sampai dekat keadaan tak cukup oksigen, mereka tak akan mula mengajar dulu. Mereka pergi ke belakang, sembang-sembang dengan student-student lain, tanya khabar, tanya saya dah siap ke belum, tanya projek macam mana, apa semua. So, bila keadaan saya dalam sekitar beberapa minit, dalam 5 minit lah maksimum, keadaan saya dah okey, barulah pensyarah saya memulakan kuliah.
Alhamdulillah. Sampai extend sebegitu. Pensyarah-pensyarah saya bantu saya. Alhamdulillah. Dan saya tak nafikanlah bantu kawan-kawan semua. Even staff juga sangat baik. Staff juga sangat baik. Staff fakulti juga sangat supportive. Alhamdulillah. Okay. So itu adalah cerita berkaitan dengan pengalaman saya sepanjang menjadi anak kandung di UTM Rainbow Bernaun. Alhamdulillah. Saya menjadi anak kandung UTM pada tahun 2003. Saya mendaftar diploma pada bulan Jun 2003. Dan saya graduate PhD saya pada April 2019. So sebab saya boleh kata 16 tahun. 16 tahun saya menjadi anak kandung UTM. Dan Alhamdulillah sekarang ni pun saya masih lagi tinggal di UTM. Alhamdulillah. So itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan pengalaman saya menjadi anak kandung UTM, dan saya akan pergi kepada part yang kedua, iaitu isu accessibility OKU di kampus. So pertama kalinya saya ingin memohon maaf, seribu kemaafan saya kepada pihak UTM dan juga mana-mana pihak lain yang mungkin akan ada sedikit terasa hati ke dengan perkongsian saya berkaitan dengan isu accessibility OKU ni. Bukan saja di UTM, malahan di kampus-kampus lain pun yang saya pergi. Di UM, UIA, UITM, banyak kampus yang saya dah pergi. So ini adalah sedikit sebanyak rangkumannya. Okey. Yang pertama, penempatan yang terasing. Okey. Saya waktu diploma, saya berada di kolej pertama. Okey. Berbanding dengan kawan-kawan lain yang satu fakulti, satu batch, satu kelas, dan saya berada di kolej yang kedua. Kolej kedua. So pada waktu itu, bila kita berada di penempatan yang agak terasing daripada kawan-kawan lain, saya akui pembelajaran agak sukar. Tak ada geng, tak ada kawan. So memang duduk seorang lah. Bilik sebelah budak engineering. Bilik depan budak engineering. Saya je satu jurusan komputer kat situ. So kalaulah pihak UTM, pihak pengurusan UTM dan juga pihak universiti-universiti lain, even kalau ada pihak KPT yang melihat sesi ini sekalipun, please kalau boleh, setiap kolej perlu ada satu blok ataupun ada disediakan penempatan untuk OKU, dan mana-mana OKU yang mendaftar perlulah ditempatkan kalau boleh bersama dengan rakan-rakan lain dan paling dekat dengan fakulti. Itu akan sedikit banyak, orang kata bukan sedikit lah, memang banyak dah, akan sangat-sangat membantu pelajar OKU tersebut. Kemudian sokongan pengangkutan untuk orang OKU seperti saya, OKU fizikal yang ada masalah untuk bergerak, sangat-sangat memerlukan sokongan pengangkutan. Okey. Di Universiti Malaya, di Universiti Malaya, saya pernah cuba sebuah van yang diubah suai, mempunyai rem di belakangnya, dan wheelchair itu boleh masuk melalui rem di belakang tersebut, dan transportasi tersebut disediakan oleh pihak universiti untuk mengangkut pelajar-pelajar OKU mereka pergi ke mana-mana tempat. Saya difahamkan UTM pun dah mula order van tersebut. So hopefully ianya akan dapat direalisasikan juga di UTM, dapat bantu mana-mana pelajar OKU UTM yang memerlukannya, insya-Allah. Saya doakan agar pihak pengurusan UTM dipermudahkan urusan untuk menyediakan sokongan pengangkutan ini. Sangat penting sebenarnya pengangkutan ni. Ibarat macam, yelah, kita nak pergi kerja tapi tak ada kereta. Motor pun tak ada, takkan nak bersikal kan. Itu pun kalau ada bersikal, orang macam saya ada wheelchair je. Tu even wheelchair tu Alhamdulillah lah, jarak yang dekat daripada KTTI ke N24 dekat. Tapi kalau ada rakan-rakan OKU lain, kalau mereka berada di KTTI ke Kolej 910 ke, nak pergi ke fakulti itu memang sangat jauh lah, saya boleh kata. So sangat memerlukan sokongan pengangkutan ini. Kemudian Alhamdulillah, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada pihak UTM atas kesudian untuk menyediakan kursi roda elektrik
Sejak saya zaman diploma lagi. Okey, dia dah sediakan kursi roda elektrik. Saya difahamkan pihak UTM tempah WS model heavyweight. Cuma harganya tak silap saya 10,000. Saya tak silap saya lah pada waktu itu. Saya difahamkan oleh pihak HCP harganya 10,000. Cuma pada waktu degree ada satu semester kursi roda elektrik saya ada problem. Tayarnya tertanggal. Tayarnya tertanggal. Bateri okey, controller okey, seat okey, tak ada masalah. Tayar tertanggal. So bila tayar tertanggal tu kita buat laporan lah pada pihak HCP. Buat laporan pada HCP. Ya dah. Prosesnya satu semester. Satu semester saya tak dapat menggunakan kursi roda elektrik dan satu semester saya bergantung pada budi bicara kawan-kawan dan juga pensyarah. So aduan dan permasalahan memang kita sentiasa buat, boleh dikatakan sebulan sekali saya kontak pihak HCP untuk follow up. Tetapi respon pihak HCP pada waktu itu supplier kurang bagi kerjasama. And then last kali seingat saya ada seorang sahabat saya, kebetulan dia datang ziarah kita, senior. Dia melihat keadaan kursi roda saya tersebut, kemudian jam 12 malam, dia hantar email kepada yang berbahagia Datuk Sri Zaini Ujang, kita punya anak chancellor dulu sebelum ni. Dan email tersebut di-reply jam 3 pagi. Hebat lah Datuk MC kita dulu. Kerja sampai pukul 3 pagi reply email. Reply email mengarahkan supaya tindakan ini diselesaikan. Dan Alhamdulillah 3 hari selesai. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak pada pihak UTM. Terima kasih banyak-banyak pada Datuk NC, Datuk Zani Ujang kerana sudi melihat perkara ini. Alhamdulillah. So, untuk apa-apa equipment tak terhad kepada kursi roda elektrik saja tetapi juga pada benda-benda lain juga. RAM contohnya, lift contohnya. Contoh kalau macam RAM, tolonglah kalau nak buat, tolonglah ikut spek. Okay, janganlah buat RAM mengikut kehendak hati. Tolonglah jangan buat RAM mengikut sesedap suka hati saja. Okay, tolonglah buat RAM mengikut spek. Kalau ketinggiannya beberapa cm yang tertentu, tolonglah ikut dia punya slope-nya berapa degree, berapa darjah. Tak boleh, janganlah buat RAM terlampau cerun. Orang kata baik tak ada daripada ada. Kes RAM ataupun mana-mana equipment yang dibuat tak mengikut spek ni bukan hanya sekadar di UTM, malahan kawan-kawan saya di universiti lain pun bercerita benda yang sama. Buat nak suruh ada syarat. Sebab apa? Orang KPT tak datang. Ini hakikat Saya mohon maaf banyak pada pihak universiti, pada UTM, maupun pada mana-mana pihak lain. Please, tolonglah kalau boleh sediakan mengikut spesifikasi yang diperlukan. Okey. Saya bagi contoh lift di fakulti saya. Alhamdulillah fakulti saya masuk OKU. Cuma ada serta-serta masa tu mungkin keadaan hujan ribut menjadikan lift tak dapat berfungsi. Ada satu hari saya berada di tingkat 3. Naik boleh. Naik pakai lift tak ada masalah masa tu. Selesai urusan saya, lift rosak. So apa yang dibuat? 4 orang staf fakulti usul saya dah wheelchair turun dari tingkat 3. Berpeluh-peluh dia orang. Kesian saya tengok. Terima kasih banyak Terima kasih banyak lah pada semua yang bantu saya. Alhamdulillah. Saya syukur, saya sangat terharu pada waktu itu. Berat. Kursi roda saya waktu itu berjenis yang heavy duty punya wheelchair. So kalau beratnya saya rasa dalam lebih 50 kilo. Dengan berat saya lagi. Tak campur dengan berat dosa saya lagi. So basically memang berat lah. 4 orang angkat. Okay.
So benda-benda macam tu kena take action yang lebih ni lagi lah Kemudian last kali banyak saya dengar daripada pihak pentadbir dan juga daripada perkongsian daripada kawan-kawan universiti saya yang lain, apabila ada pelajar OKU mengutarakan sesuatu isu, mengutarakan sesuatu permintaan, seringkali dijadikan tiada bajet dan ambil masa sebagai alasan. Saya faham bahawasanya mungkin dalam permohonan bajet terdahulu, sebab biasa permohonan bajet dibuat awal, kan? Tidak ada peruntukan sebenarnya. Saya faham. Patut. Saya faham bagaimana sesuatu universiti itu berfungsi, bagaimana kerajaan berfungsi, bagaimana tata kelola keuangan itu berfungsi. Saya faham. Tetapi sometimes cara kita menjawab soalan itu biarlah berhemat. Kadang-kadang kita mengutarakan sesuatu permintaan, sesuatu permohonan itu dengan cara yang baik. Cakap dengan baik, ada surat rasmi, tetapi respon yang diterima itulah. Kita orang tak ada duit. Kita orang tak ada bajet. Ni lama ni. So please, orang kata lebih berhemah. Lebih berhemah dalam kita berkomunikasi dengan golongan OKU ni. Orang macam saya payah sikit nak ambil hati, payah sikit nak koyak. Tetapi rakan-rakan OKU saya yang lain, sometimes ada sebahagian daripada mereka jenis yang hati tisu sikit. Saya mohon maaf banyak-banyak lah kawan-kawan OKU saya. Sebahagian daripada anda semua hati tisu. Bila hati tisu ni, kena jawapan yang agak keras sikit, balik bilik menangis. Balik bilik menangis. Lepas tu cerita kat keluarga apa semua. So basically itulah saya kira improvement perlu dilakukan oleh mana-mana pegawai yang in charge untuk bahagian OKU ini untuk menguruskan emosi, menguruskan kaedah dan skill komunikasi masing-masing apabila berurusan dengan OKU. So saya harap walaupun isu ini bukan isu accessibility, tetapi ini sangat berkait rapat dengan kehidupan OKU dalam kampus. Okey, so saya nak pergi pada part saya yang terakhir, iaitu harapan. Okey, harapan ni saya pecahkan kepada 3 yang paling utama lah. Bukan hanya untuk pihak UTM, dan ini juga terbuka kepada semua pihak di seluruh negara. Please, kesedaran dan empati itu adalah sangat penting dalam diri setiap manusia. Saya ucapkan terima kasih pada UTM alumni, alumni UTM kerana sudi mengajukan program sebegini. Sekurang-kurangnya saya dapat menyampaikan sedikit kesedaran pada para penonton yang hadir pada hari ini dan harapnya dapatlah menzahirkan sedikit empati pada orang seperti kami. Kami tak minta banyak pun. Kami tak minta banyak, hanya diberi peluang dan diberi layanan yang adil, itu saja. Maksud diberi peluang yang adil ni macam-macam lah. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang paling mudah lah. Dari segi pelaksanaan dan juga pembinaan accessibility OKU dalam kampus. Orang lain tak ada masalah. Orang yang normal, ada kaki tubuh badan yang sihat, boleh menaik tangga. Boleh naik tangga. Tetapi apa benda yang kami perlukan? Yang OKU perlukan lift. Kami perlukan ramp. Kami perlukan laluan yang berbumbung. So benda-benda itu bukanlah satu orang kata demand kepada pihak pengurusan kampus ataupun pihak lain, tetapi ini ada satu keperluan. Kalau kami tak perlu, kami tak minta. Tak perlu pun. Kalau ini satu keperluan, kalau ini hanya sekadar sekehendak untuk comfort, untuk selesa, tak payah. Tetapi kami minta sebab kami perlu. Sebagaimana anda nak naik ke tingkat 1, nak naik ke tingkat 2, anda memerlukan tangga. Seperti itulah kami memerlukan lift. Seperti itulah kami memerlukan ramp. Saya rasa anda mustahil dapat naik ke tingkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tanpa tangga. Mustahil. Takkan nak pakai tali kan? Nak panjat dia pakai tali. So sama juga dengan orang seperti kami. Kami memerlukan lift, kami memerlukan ramp.
kami memberikan tandas OKU yang speknya kalau ikut yang betul, sedikit lebih besar daripada yang standard. Supaya wheelchair kami boleh berpusing, move over 360. Bukan kami suka-suka minta tandas yang besar sebab nak berguling-guling dalam tu. Tidak. Kami tak berguling-guling pun dalam tandas tu. So ada setengah orang melihat kami nak enjoy, nak benda yang rasa selesa. Tidak. Kami minta itu adalah sebab keperluan. Dan kemudian perkara yang terakhir yang saya boleh nyatakan pihak UTM dan juga pihak universiti lain adalah tolong nilai kami berdasarkan kebolehan, bukan kepada ketidakupayaan. Ini adalah satu isu besar yang mana perkara ini pernah saya bawa kepada perhatian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim PMS. Pada waktu itu ada program sesi temu Anwar Ibrahim pada 3 September 2023. Okey. So tolong nilai kami berdasarkan kebolehan. Jangan lihat kepada ketidakupayaan. Kalau anda melihat kami berdasarkan ketidakupayaan, mungkin anda akan ingat kami ni duduk rumah, tidur terlantar, tengok TV je. Tidak. Kami ada kebolehan kami yang tertentu. Dan kami sangat berharap agar kami diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan kami. Sekiranya kami tak diberi kebolehan, tidak mempunyai tidak diberi peluang untuk kami menunjukkan kebolehan, sampai bila-bila pun kami akan menjadi rakyat Malaysia level ketiga, third class citizen. Sampai bila-bila pun kami akan jadi macam tu. So kami mengharapkan agar kami diberi peluang yang adil berdasarkan dinilai atas aspek kebolehan, bukan ketidakupayaan. So please, pada masa anda melihat kebolehan kami juga harus diberikan peluang yang adil untuk kami berfungsi sepenuhnya, seadanya mengikut apa yang kami ada. Okay, so saya nak mengakhiri sesi ini dengan mengajak anda semua para penonton untuk menonton satu video. Video ni anda dah tengok, okay. So mungkin ada sebahagian yang belum. Okay, saya pasang videonya. So hopefully anda dapat dengar volumenya. Jadi pada tahun 2008 melalui akta saya boleh katakan secara umumnya 80% OKU, golongan OKU Malaysia ni berada dalam paras kemiskinan. Jadi pada tahun 2008 melalui akta OKU 2008 menyatakan bahawa kerajaan telah memperuntukkan 1% peluang pekerjaan kuota, membentuk kuota kepada golongan ini. Tetapi sehingga Disember 2022 hanya 4 kementerian sahaja yang baru mencapainya. Jadi soalan pertama saya pada Datuk Seri, apakah cadangan ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kuota ini berjaya juga dicapai oleh pihak kementerian lain, termasuk juga pihak universiti ke politeknik apa-apa institusi lagi-lagi lah, bagi memastikan peluang pekerjaan untuk golongan OKU ini tercapai dari segi kuotanya. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua Datuk Seri, boleh Okey. PVET merupakan satu cabang peluang kepada belia-belia di seluruh negara, termasuk juga kepada golongan OKU. Tetapi ada satu halangan di sini yang saya dimaklumkan yang mana dari segi penilaian untuk kemasukan OKU itu ke mana-mana institusi yang menawarkan pendidikan jati, mereka mengatakan perlu dia mempunyai kedua belah tangan. Sebab mungkin takut tak boleh menulis ke, tak boleh dapat kerja ke. Tapi tidak ada lakukan the new methodology pengukuran yang sebenar. Sebab kalau dah kira tangan, ada OKU boleh menulis dan melukis menggunakan kaki atau mulut. Jadi perlunya saya kira ada satu mekanisme baru yang saya boleh cakap kepada pihak industri dan juga pihak pengurusan PVET untuk melihat kembali
Alright. Melihat kembali struktur-struktur yang dibolehkan kemasukan. Bukan semua TVN sesuatu OKU saya faham. Tetapi ada setengahnya bentuk Tak apa, penilaian. saya setuju. Bentuk penilaian. Saya setuju. Yang lama. Tapi bagaimana kami dah setuju sebelum Okey, terima kasih. dan dua perkara kami. Pertama, melibatkan semua kementerian agensi. Jadi saya bawa dalam Syarikat Menteri. Maaf, saya tidak maklum tentang perkara ini. Iaitu memastikan semua agensi kerajaan dan kementerian pastikan pengambilannya. Itu. Keduanya untuk TVN ini diputuskan oleh Majlis TVN Negara ni oleh Datuk Seri Zaid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk KU, tapi janganlah kenakan syarat-syarat seperti dua tangan. Dia masa syarat yang ada keupayaan kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh. Saya tidak fikir terlalu masalah. Okey. 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 So itu adalah video suatu sesi temu Anwar Ibrahim di UTM pada 3 September 2023. Okey. So basically pada saat-saat yang minit-minit yang terakhir saya ni izinkan saya untuk repeat kembali apa isu yang dibincangkan sebelum ni. Okey, pertamanya dari segi pengalaman saya menjadi anak kandung UTM daripada tahun 2003 sampai 2019. Of course lah, belajar, hidup, semuanya ada asal garam yang tersendiri. Saya tak kata orang lain tidak mempunyai cabaran, tidak. Saya yakin bahawasanya setiap manusia diberikan ujian yang berbeza-beza dan Alhamdulillah Allah SWT bukanlah Tuhan yang kejam. Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasihani, Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani. Dia tidak memberikan ujian yang tidak mampu ditanggung oleh hamba-hambanya. Okey, dan Alhamdulillah saya yakin anda semua tentunya mempunyai ujian-ujian yang tersendiri. Sama juga seperti saya, ujian kita berbeza. Tetapi saya yakin ujian setiap manusia itu ada. Okey, dan saya mendoakan agar anda semua para penonton sekalian yang ada pada pagi ini, saya mendoakan agar anda semua tabah, sabar dan berdoa pada Allah SWT agar dipermudahkan untuk mengharungi kesemua cabaran hidup yang anda lalui sehingga hari ini dan juga pada masa yang akan datang. Okey, pengalaman saya waktu belajar di kampus, basah, terpaksa dibatalkan appointment sebab saya tak dapat transportation dan lain-lain lagi. Saya kira itu adalah asal garam kehidupan saya. Saya dah melaluinya. Dan saya juga mendoakan agar pihak universiti, pihak kampus, pengusaha kampus, bukan saja di UTM, malahan di tempat-tempat lain sekalipun di seluruh negara ini, agar lebih cakna supaya masalah-masalah yang saya hadapi ini tidak dialami oleh OKU junior-junior
Nonton, para pendengar sekalian, ada masalah gangguan internet. Jadi apa yang saya nak maklum kepada peringkat akhirnya adalah basically adalah satu, setiap orang ada cabarannya yang tersendiri. So, saya mendoakan agar anda semua para penonton yang ada pada hari ini diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran yang anda hadapi. Saya doakan insya-Allah. Kalau yang kedua adalah saya menyeru kepada pihak UTM dan juga mana-mana pihak di seluruh negara yang mendengar perkongsian ini agar untuk lebih cakna kepada golongan OKU, komuniti OKU seperti kami ini dengan menyediakan fasiliti yang sebaiknya dan juga lebih cakna dengan dari segi komunikasi dengan orang-orang seperti kami ini. Okey, so besar menjadi harapan saya agar anda semua dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Okey, so basically saya kira tiba session saya tamat di sini. Okey, ada soalan bolehlah diutarakan Okey. So saya tamat di sini dan mungkin kita boleh mulakan sesi Q&A Puan Moderator. Okey, Doktor, terima kasih diucapkan kepada Doktor atas perkongsian yang sangat jelas dan bermanfaat sebentar tadi. Cumanya saya nak tanya, tadi Doktor ada letak gambar Doktor pakai kaki kan dekat dalam slide. Yes. Doktor pakai ke kaki tu? Okey, saya share sedikit berkaitan dengan gambar kaki ni lah Okey, gambar kaki ni adalah sewaktu saya tamat diploma, saya berpendapat saya tak naklah menyusahkan kawan-kawan saya lagi. Takkan saya nak bergantung pada kursi roda seumur hidup. So saya masuklah satu sesi training dengan private sector. So family saya pakat-pakat keluarkan duit untuk beli kaki palsu ni. So harga kaki palsu ni mahal. So family kena pakat-pakat kongsi duit. Okey. Kemudian bila saya berada di sana, saya training dari segi pakai kaki sendiri boleh, berjalan pun, berdiri pun boleh, berjalan pun boleh. Saya boleh berjalan dengan menggunakan kaki palsu. Tetapi problem saya adalah saya tak boleh naik tangga. Saya tak boleh naik tangga menggunakan kaki palsu ini. Saya tak mampu nak angkat kaki ni. So bila saya fikir-fikir balik, tak mungkin saya akan pakai kaki ni bila saya berada di luar. Sebab di luar, tangga adalah memang satu benda yang wajib kita naik atau turun nak pergi ke mana-mana tempat. Takkanlah saya nak kena buka seluar, buka kaki palsu, naik tangga, usung kaki sampai di tingkat atas dan kena pakai balik, pakai seluar semula. So memang tak logik. So satu halangan pada saya adalah tangga. Saya tak mampu naik tangga sekiranya tidak ada pemegang rail di kedua belah tangga tu. Kalau ada satu pemegang pun tak boleh. Sebab naik boleh, turun tak boleh. Dia punya pemegangnya sebelah je. So pemegang tu kena ada kedua-dua belah. Macam yang anda tengok di gambar ni, ada dua-dua palang tu, ada dua-dua belah kan. Saya perlukan palang tu untuk naik tangga. Dan bukan semua tangga ada palang, ada rail. Ada banyak dia tangga yang tak ada rail langsung kan. So kalau saya berada di luar pakai kaki palsu, memang saya tak boleh hidup. So dengan itu saya buat decision tak apalah. Mungkin ini takdirnya untuk diri saya. Pakailah kursi roda seumur hidup. Itu saja. Faham Doktor, sebab saya ada ayah OKU, dia pakai kaki palsu juga sebelah kanan. Tapi dia sebab kecemasan potong kaki belah kanan. Macam mana Dia kita potong? betul. Yes. Dia pakai kaki palsu sebelah kanan, so dia pun ada training apa semua. Sekarang Alhamdulillah dia boleh berjalan, boleh bawa motor. Tapi tak boleh bawa motor gear lah, boleh motor skuter saja. Ya. Even kalau kereta pun kalau boleh automatik lah, jangan cari Betul, tak boleh kita manual. Okay. So kekang-kekang macam tu lah menjadikan saya rasa saya pakai wheelchair lah.
Saya Faham? duduk belah kaki sampai peha. Okey, ada Ah, soalan lain? Okey, doktor ada soalan ni. Okey. Mhm. Adakah doktor pernah rasa disisih atau didiskriminasi di kampus kerana status OKU? Ataupun ketika doktor berada di luar kawasan ke, ada macam ada orang discriminate doktor macam tak sempurna pada mata mereka. Adakah doktor pernah dapat perasaan macam tu ke? Okey, kalau dari segi diskriminate tu tak ada lah. Tak ada. Even daripada zaman sekolah sampai ke universiti, diskriminasi tu tak ada. Cuma sometimes bila kita berada di luar ataupun kita nak menyertai mana-mana program, kita nak menyertai mana-mana program, kita agak didiskriminate sikit. Mungkin saya tak salah dengan penganjur, tidak. Mungkin program itu yang saya kira tak berapa sesuai dengan orang seperti saya. Jadi penganjur merasakan ada kesukaran, ada masalah sekiranya saya dilibatkan sama. So better tolak siap-siap. Macam tu. So dari segi situ ada sometimes saya rasa aku boleh join tapi kenapa dia tolak? Ada rasa seperti itu. Saya sendiri. Ada rasa seperti diskriminate lah sikit. Tapi bila saya dah semakin lama makin berusia, makin dah tua ni, udah umur pun dah 40 kan. Kita rasa yes, bukan program tu yang tak sesuai dengan aku yang tak sesuai dengan program tu. Bukan orang menolak kita, tetapi ada faktor-faktor lain yang orang lain terpaksa fikirkan demi kebaikan kita. So jangan fikir positif saja. Sama ada orang tu memang betul-betul niat nak diskriminasi, itu saya kira antara dia dengan Tuhan saja. So kerja saya fikir positif. Ada satu program tolak saya, banyak lagi program lain yang boleh terima saya. So kenapa perlu fikirkan terlalu panjang untuk satu program. Di UTM berlambak program. Join lah mana-mana program yang ada sekalipun. Okay, so dari segi discriminate dari zaman sekolah sampai ke universiti saya kira tak ada lah. Kalau ada pun itu antara pihak tersebut dengan Tuhan saja. Okay. Dia ada soalan lain, sila puan. Okey, soalan yang terakhir doktor. Adakah Hmm. cabaran yang doktor lalui semasa di kampus memberi kesan kepada kesihatan mental dan emosi doktor? Pernah tak doktor rasa give Ya, up ke ataupun okey. macam Okey, bagi lemah soalan tu. semangat? Siapa yang tanya tu? Bagi betul. um, Nombor satu, saya ni basically bila keadaan saya macam ni, saya tak bersukan. Saya tak bersukan. Dan equipment untuk orang OKU seperti saya bersukan pun agak terhad. Melainkan you pergi ke komplek Majlis Sukan Negara, yes, ada pusat untuk Paralimpik. Ada banyak equipment untuk Paralimpik. Tetapi di luar daripada itu memang susah lah nak cari. You pergilah mana-mana gym sekalipun memang tak ada. Equipment untuk OKU. Okay. So bila saya tak bersukan, basically makan tidur belajar. Makan tidur belajar. So badan saya makin lama makin membesar. Kalau puan tengok gambar ini pun, saya kurus. Itu dulu lah. Ah, ini zaman diploma memang kurus lah. Kalau tengok sekarang, double. Okay, itu dari segi physically. Dari segi mental, Alhamdulillah saya kira, ah, Alhamdulillah saya tak ada lah masalah-masalah mental yang critical. Masalah belajar itu wujud. Saya kira semua student pun akan mengalami masalah belajar. Tapi how we cope dengan masalah belajar itu is depend on masing-masing. So dari segi mentally, especially untuk pembelajaran, saya kira tak ada masalah. Dari segi pergerakan, yes, mungkin ada sedikit saya rasa tertekan dengan pergerakan. Sebab masa saya tengah buat PhD, contoh saya dah buat satu appointment dengan pihak luar, okay, untuk dapatkan data collection. Saya tengah buat PhD, saya dah buat appointment, tetapi on that time
tiada kenderaan yang available untuk saya. Walaupun sebelum tu saya dah booking kawan untuk bantu, tetapi mungkin kawan tu ada emergency pada saat-saat akhir, tak dapat pergi. Dan saya terpaksa reschedule booking tersebut. Dan bila reschedule booking, bukannya batal hari ni, esok dapat tarikh yang baru. Sometimes it take time. Ada yang 2-3 bulan dah dapat tarikh yang baru. So benda tu sometimes dia mendelaykan saya punya pengajian. So bila delay ni, of course lah, saya macam okey je, tetapi kita akan ada sedikit rasa frust. Sebab tak dapat memenuhi appointment tersebut. Sedangkan kita yang create, kita yang minta. So saya rasa macam bersalah pun ada, rasa saya ni yang kurang pandai menguruskan diri saya. So yelah, saya tak salahkan sahabat-sahabat saya, sebab sahabat-sahabat saya boleh kata 100% sangat baik. Mereka willingly untuk membantu. Kebanyakan masa tak ada masalah. Cuma ada certain time yang mereka pun ada urgensi yang lain. Ada kerja ad hoc yang mereka perlu utamakan. So bila berlaku begitu, kerja kita terjejas lah. So untuk buat satu appointment, saya perlu ada 3 persetujuan. Diri saya sendiri, dari segi schedule saya, schedule orang yang saya nak jumpa, dan juga schedule orang yang akan bantu saya pada hari kejadian. So tanpa ketiga-tiga ini disynchronize, memang saya tak dapat buat apa-apa lah. So itu ada sedikit tekanan kepada saya. Okay, and then dari segi pergerakan itulah, kalau pergerakan dekat tak ada masalah, saya boleh pakai electric wheelchair je untuk pergi makan, pergi kafe sekarang ni. Dan dari segi isu-isu lain, dari segi tekanan tu tak ada sangat lah. Saya rasa saya boleh cope dengan baik lah. Alhamdulillah setakat ni saya tak adalah isu-isu anxiety ke, isu bipolar ke, tak wujud lagi lah. Alhamdulillah mental saya masih sihat, masih kuat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor. Okay, sudah panjang lebar kita berdiskusi pada hari ini. Sedar tak sedar kita sudah sampai ke penghujung sesi kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zimi di atas perkongsian yang sangat berguna dan memberi motivasi kepada semua pada hari ini. Saya mewakili Pusat UTM Alumni sentiasa mendoakan mohon jasa baik para penonton sekalian yang masih lagi melihat siaran ini untuk scan QR untuk dan jawab feedback untuk diri saya. Itu saja. Okey. Saya mewakili Pusat UTM Alumni sentiasa mendoakan agar Dr. Zimi cemerlang dalam apa jua yang diusahakan dan sentiasa dapat membanggakan UTM. Sesungguhnya melalui program ini, kami berharap dapat melahirkan bukan sahaja pelajar, staf dan alumni yang berilmu, pengetahuan, tetapi juga menggunakannya sebagai platform untuk membakar semangat demi menggilap bakat dan potensi diri agar mereka seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Bagi mengetahui info lanjut segala aktiviti dan program yang dianjurkan oleh Pusat UTM Alumni, semua penonton dijemput untuk like, share dan Facebook dan follow media sosial Pusat UTM Alumni di Facebook page, Instagram dan Telegram kami. Saya Nur Amira binti Mak Khalid mewakili pihak penganjur ingin memohon 1000 kemaafan atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang sudi hadir bersama kita pada hari ini. Saya akhiri majlis ini dengan serangkap lagi pantun daripada saya. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami mohonkan. Sekian, berjumpa lagi kita di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih pada Pusat UTM Alumni. Thank you.